antara keunikan bila kita pergi iaitu Masjid Muhammad Cheng Ho Batam. Sebab masjid ni dia dibina berunsurkan Cina, masjid Cina. Dan masjid yang lama. Kalau kita tengok, kita pusing kat sini, konsep dia dah jadi warna merah-merah. Lepas tu dia punya ada tulisan-tulisan macam Cina macam tu kan. Jadi dia menarik dan cantik. Dan alhamdulillah hari ni kami berpeluang untuk solat jamak maghrib dan juga isyak di masjid. Itulah di antara keunikan dan best kita pergi ke Batam. Okey, akak kita dah hantar dah makanan kita ni. Nampak ni, special menu kita ni. Kita ada ketam. Ini apa ni? Ini ada ayam juga, ada sotong. Ini yang pelik ni. Yang ni special menu dia ni. Special menu dia kita kena makan ni. Yang ni tak ada ni, jarang nampak kat Malaysia ni, susah nak nampak. Apa bukti saya cakap tadi kita makan dekat atas laut? Jom kita tengok kat laut, atas laut. Kita makan dekat atas laut ni, cantik ni. Cuma hari ni hujan, berangin-angin sikit lah, sejuk sikit kan. Tapi ni lah, kita ada view pantai laut yang kat sini. Kita makan kat sini. Ini tempat wajib kita bawa klien-klien kita, siapa-siapa yang pergi Batam dengan kita. Memang best.